So this is our, aku dah tak tinggal marah. So ini Aida and our batch is masak-masak here. Wow. Diorang buat matcha. Tak ramai orang tapi ya video. Sabar. Tak ramai. Ini korang punya batch ke guys? Korang punya batch ke ni? Nak. Year 1. Oh year 2. Sedapnya sate. Inilah bazar Ramadan version Egypt guys. Tak penuh lagi meja dia. Okey. Ilya ikut ke? Kita tengok-tengok. Jom tengok-tengok. Ini apa? Popcorn chicken. Ayam gunting. Sate. Sumpah aku nak beli. Sumpah nak beli. Oh ni. Tengah rakam. Ini apa? Belilah. Belilah. Dah. Susun. Okay, jom. Sini. Ini ikut jual kuih raya. Makanan. Okay, aku dah malu. Hai, kita. Ada pasar Ramadan. Ya. Tunggu penuh nanti. Ada dalam banyak orang buka. Tak ada. Memang tak boleh guys, Dubai chocolate. Oh my god. Dah pukul 3. Dia pakai cash ke? Boleh QR. QR. Oh, cash tak boleh? Tak ada duit kecil. Tapi boleh je kalau ada duit. Aizat. Sorry. Rambut halus. Kau nak buat aku lelaki apa? Ya. Kau nak buat aku lelaki apa? Sedapnya bau dia. She's dead. Wanginya. Ready? Okay dah, cukup. Ni vlog. Hi guys. Ya. Okay. Sedap. Member. Ramai orang ikut ni. Cepat nampak penyelenggara. Apa ni? Let's go. Sekejap, tak cukup pula tangan nak pusing. Jom pergi kat Izzati. Video. Cakap ni jual apa? Tadi ada dumpling ayam Korea. Ya. Habis dah korang jual. Beli 500 ringgit. Aku dah beli. Aku dapat. Kopi berapa? Ni dua. Tak cukup. Tak dengar apa-apa. Habis dah. Okey, Anis beli apa? Saya beli dumpling, spicy Korean chicken dan ice cream. Aku beli. Ni seminggu punya makanan guys. Sudah 1 minggu. Tak lah. Manisan apa lagi? Satu hari. Roti John. Ada roti John? Ya, roti Yahya. Banyak. Guys, banyak gila I beli barang. Nanti I review. And then this is my batch. Diorang letak sini. Kita orang semua letak sini macam tu lah. Kelakar lah. Banyak gila siap aku beli. Aku macam tak tahu apa merasuki jiwaku. Tuh, bapak banyak siap. Terus. Bro.
Ramai orang banyak. Malu kan? Nabila suka. Cahaya ni. Sini warna. Aku cakap kalau cantik dapat hadiah. Aku harap betul lah. Lah Seda, Batik, Aru Hena. Hena Fi. Bida. Aywa. Semua orang Fin. Dah. Tak bisa. Pat, kau kenapa Pat? Mesti kejut aku. Oh, ya ke? Kalau macam tu. Weh. Didi Pat kata nak naik. Weh. Saya juga sana. Korang dua je ke? 3.
Baru buat. Tak adalah rekod. Pada rumah tu. Keren. Orang ni tengah. Okay, kita orang naik tapi kita orang tak berdiri. Memalukan lah. Inilah suasana dia. Fifth year guys, fifth year. So, yep. So, tadi kita orang jalan kaki. Tak cia, laki dia naik. So, bertukar. Jom. Banyak taik. Okey, jom. Laparnya. Taik. Kau nak ambil gambar ke? Dah sakit perut lah. Lapas banget. Jangan cakap tak. Siapa nama tu? Ain. Orang bagi makanan. Lepas tu orang tu bagi free. Lidah burung. Tapi dah bahasa Arab. We have the best view guys. Walaupun sejuk, tapi kita orang dapat tengok pemandangan, sunset. So, saya sangat bersyukur. Anda tahu ada satu kuasa yang lagi besar daripada hidup di bumi ini. Sebab tu Nabi waktu Nabi lahir sehingga dah Nabi sebelum sewaktu kerasulan, baginda sendiri tidak mengharap jujur, amanah dan sebagainya. Jadi kita nampak ini antara persediaan yang berjudi dan sebagainya, memang pahala. Jadi ini menjadi menjadi fitnah kepada masyarakat Islam.